Okey guys, jadi inilah dia Yamaha Y16 ZRR. Masa hari tu launching susah nak review. Ni saya ada dekat event Caprik. So ni tak ramai orang, boleh lah review. Okey, kita akan review secara ringkas ya. Saya pun tak bawa mic tau. Ni memang pakai direct microphone phone ya. Okey, untuk enjin dia lebih kurang sama, cuma kali ni dia punya horsepower dah naik sikit. Sebelum ni 17.7 horsepower dan juga 14.4 Nm of torque. Kali ni dia dah naikkan kepada 18.2 HP. So sekarang ni dah ada dual channel ABS. Okey, nampak tu. Depan ada ABS. Belakang pun dah ada ABS sekarang ni. Okey. Dan juga sekarang ni dah dilengkapi dengan TCS ataupun Traction Control System. Lepas tu macam biasa dia pakai sistem keyless. Sini ada power outlet kat sini. Okey. Ni kalau dia buat USB Type C ke apa rancang kan. Okey, masih pakai power outlet. Panometer digital. Tak sure boleh on ke tak. Oh tak boleh, kunci tak ada. Panometer digital tapi dia punya display berbeza sikit dengan yang sebelum ni lah. Selain daripada tu semua lebih kurang sama. Dan ni adalah yang versi Pramac Racing Replica. Ok, first kali dia ada number siri kat sini, yang tengok. Nampak tu, dia ada number siri. Dan juga design dia macam ni. Lepas tu dia menggunakan suspension daripada Öhlins. Ok, dia pakai monoshock, nampak tu. Dia pakai monoshock, tapi monoshock jenama Öhlins. Untuk yang standard version, harga dia bermula dari RM10,888, manakala untuk Pramac Racing Replica, harga dia bermula dari RM13,388. Tak termasuk road tax, tak termasuk insurans. So kepada yang berminat, dapatkan pada dealer-dealer Yamaha yang berdekatan.